Tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu, bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tanam Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar Jawi, 3 muka surat pun kontroversi, 6 muka surat pun macam nak berperang. Adakah ini berarti menghormati tuan tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang. Equality, equal rights. Ada hak yang sama di hadapan undang-undang. Keadilan, justice is for all. Keadilan untuk semua. Tetapi sesuatu tanah mesti mempunyai identitinya. Identiti yang dominan bagi tanah Melayu, agamanya ialah Islam. Adat istiadatnya ialah adat istiadat India. Adat istiadat Melayu. Bukan perkauman, itu adalah realiti. Banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka sensitif pada orang Melayu. Melayu pendatang, orang Melayu sensitif tak? Tapi tak ada siapa halau mereka balik. Adalah satu kenyataan Dr. Zakir Naik, mungkin kurang tepat ke apa, nak halau balik. Nak tanya, di tanah Melayu ni siapa yang dominan? Betul tak ni? Ha? Saya tidak perkauman, tapi ia realiti. Tetapi apabila kita ingin membentuk sebuah negara, yang semua orang tak boleh cakap. Cakap tentang kita nak terapkan unsur, bukan agama, tulisan Jawi. Unsur-unsur nilai-nilai warisan. Oh, semua yang lain marah. Kalau mereka, saya tengok, ada orang yang hina angkatan tentera. Dan kata tentera makan tidur patutnya pergi kerja di mana? Di ladang. Sensitif tak? Tidak ada seorang pun di kalangan menteri yang 4 tu, yang bising tu, mempertikaikan kenyataan ini. Don't worry, Datuk Kamarudin tak kata dalam majlis, saya yang kata. Saya tahu nanti dia kata, oh, di Kuib, Mufti Khalid hantam kerajaan. Yes, saya hantam.